Okey geng, kalau misi basuh hampa start apa semua, lepas tu dia basuh, kemudian dia nak buang ya, dia nak rinse ni. Dia bunyi tet, dia bunyi beep lah, beep 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 beep. Kalau masalah macam tu jangan hantar kedai lagi, hampa check dulu. Sebab mesin ni jadi benda yang sama. Punca adalah switch pintu. Sebab mekanisme switch pintu ni bila kita buka, dia akan terangkat. Bila kita tutup dia akan ni. So masalah dia natang ni lekat. Sebab dah kena air semua. Aku kena tolak minum boleh bedah. Nampak. Tolak bawah ni. Boleh bedah. So semalam aku buka dua wire ni, aku jumper, and then masalah settle. Cumanya bila tak ada switch tu, dia tengah spin pun hampa buka mesin dia tetap jalan, dia tak berhenti. Bila ada switch ni, bila hampa buka pintu dia akan berhenti. Itulah safety dia. Benda ni orang panggil je, cuma malam dah lewat pukul 12 dah. Aku buat macam tu lah. So selamat mencuba. Alright.